Selamat datang kepada Cikgu Randy. Hari ini tajuk kajian saya adalah aktiviti keagamaan Youth Camp di Gereja Sacred Heart Katedral Sibu dalam bentuk perpaduan dalam kalangan remaja di Sibu Jaya. Izinkan saya untuk kenalkan diri saya dulu, iaitu nama saya adalah Donatila Zaviera, anak dari Chanai. Nombor kad pengenalan 0608813048, angka giliran SS31151005. Kelas 6 atas Anglik, dan guru pembimbing saya adalah Cikgu Randy kemarin bin Zulfi. Skip je. Pengenalan. Okay, pengenalan sikit. Skip. Sikit je. Sikit. Okey. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005, dalam jurnal realiti kepelbagaian kaum ke arah perpaduan jet nasional pasca merdeka, perkataan perpaduan berasal daripada kata akar padu, iaitu yang berarti bergantung, bersatu, bercampur untuk menjadi satu kukuh dan utuh, bermufakat dan berunding dengan bersungguh-sungguh. Perpaduan dalam konteks wacana ini membawa maksud rakyat Malaysia yang berbilang kaum mestilah bersatu hati dalam berbagai perkara bagi menyelesaikan masalah, bermufakat dalam semua hal, kerjasama antara satu sama lain dan berunding untuk bersatu agar menjadi satu bangsa yang kuat. Perpaduan juga merujuk kepada penyatuan kepelbagaian etnik dalam sesebuah negara bertepatan dengan slogan Unity in Diversity, perpaduan dalam kepelbagaian, serta mengiktiraf kewujudan kepelbagaian. Seterusnya adalah menurut Howard's Readings dalam buku yang bertajuk Hubungan Etnik di Malaysia 2011 yang ditulis oleh Wan Hashim. Beliau mendefinisikan integrasi sebagai proses menyatukan bahagian yang terpisah dalam masyarakat kepada penyatuan menyeluruh atau penghasilan sebuah bangsa daripada masyarakat kecil yang pelbagai. Okay. Nasional kajian saya adalah semangat perpaduan semakin luntur dalam kalangan remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana berlakunya modernisasi dan remaja kurang mengamalkan amalan ibadah dan bersemayam. Kepentingan kajian saya adalah mengenal pasti peranan aktiviti keagamaan Youth Camp dalam memupuk perpaduan. Kajian ini dapat menjelaskan bagaimana Youth Camp berfungsi sebagai platform untuk memperkukuh hubungan antara remaja berbagai latar belakang melalui aktiviti rohani dan sosial yang menekankan nilai kebersamaan, tolong-menolong dan saling menghormati. Seterusnya adalah menggalakkan keharmonian antara remaja Kristian pelbagai kaum. Youth Camp di Gereja Sacred Heart Katedral biasanya melibatkan remaja dari berbagai etnis seperti Iban, Melaka, Cina dan lain-lain. Kajian ini dapat menunjukkan bagaimana interaksi dan kerjasama antara mereka dalam suasana keagamaan dapat mengurangkan prasangka dan membina persefahaman antara kaum. Persoalan kajian. Yang pertama adalah, apakah jenis-jenis aktiviti keagamaan Youth Camp di Gereja Sacred Heart Katedral Sibu dalam memupuk perpaduan dalam kalangan remaja di Sibu Jaya? Yang kedua adalah, apakah kepentingan aktiviti keagamaan Youth Camp di Gereja Sacred Heart Katedral dalam memupuk perpaduan dalam kalangan remaja di Sibu Jaya? Bagi objektif kajian saya pula, yang pertama adalah jenis-jenis aktiviti keagamaan Youth Camp di Gereja Sacred Heart Katedral dalam memupuk perpaduan dalam kalangan remaja di Sibu Jaya. Yang kedua, kepentingan aktiviti keagamaan Youth Camp di Gereja Sacred Heart Katedral dalam memupuk perpaduan dalam kalangan remaja di Sibu Jaya. Bagi metodologi kajian saya, yang pertama adalah persampalan, di mana saya akan mengedarkan 30 borang soal selidik dan memerlukan 3 informan untuk mendapatkan hasil kajian. Siapa kamu? Sampel untuk remaja. Remaja? Ya, remaja. 30 orang remaja. Dia pada mana? Sibu Jaya. Yang ada pergilah ya, terlibat dengan Youth Camp di Gereja Sacred. Okey. Bagi pemerhatian, saya pergi membuat lawatan kajian di sana untuk melihat remaja yang menyertai Youth Camp di sana. Khususnya adalah temu bual, di mana saya memerlukan 3 informan untuk ditemu bual berkaitan dengan teruskan. Okey. Di mana saya membuat 3 informan yang menyertai Youth Camp tersebut. Yang keempat adalah soal selidik, di mana saya mengagihkan 30 borang soal selidik kepada 30 orang responden. Yang kelima adalah kepustakaan. Saya menggunakan kaedah ini adalah untuk mencari menggunakan buku ataupun internet untuk mencari definisi ataupun istilah yang berkaitan dengan tema dan tajuk.
Yang terakhir adalah penganalisisan data, di mana saya akan menggunakan angka, gambar rajah ataupun carta untuk meletakkan hasil kajian yang saya dapati di borang soal selidik dan tumbuhan. Okey, dapatan kaji. Apa kata kaji? Okey. Bagi objektif pertama, jadual keseluruhannya adalah jenis-jenis aktiviti keagamaan dikirim di Gereja Sacred Heart Cathedral di Sibu dalam mengukur perpaduan dalam kalangan remaja di Sibu Jaya. Yang pertama adalah aktiviti nyanyian lagu rohani, di mana 30 orang responden menandakannya dan tiada orang menandakan tidak. Jadi tafsirannya adalah tinggi, iaitu 100%. Oh, saya kata apa? Jelaskan saya paling tinggi je. Ya. Mana yang paling utama? Ini saja, aktiviti nyanyian lagu rohani. Kerana dia mendapat tafsiran 100. 100. Okay, next. Sama kah? Next. Okay. Okey. Objektif kedua saya adalah kepentingan aktiviti keagamaan mungkin di Gereja Sacred Heart Cathedral Sibu dalam mengukur perpaduan dalam kalangan remaja di Sibu Jaya. Jadi, item dominan saya adalah ada dua, iaitu mengukur semangat kekitaan dan mengukur sikap kerjasama antara remaja. Kerana terdapat 27 orang yang menandakan setuju dan 3 orang menandakan kurang setuju dan tidak siapa pun yang menanda tidak setuju. Tafsiran? Jadi tafsirannya adalah 2.9. Kalau mendapat tafsiran min yang yang tinggi. Okey. Okay. Kajian rumusannya adalah kajian tentang aktiviti keagamaan Yukin di Gereja Sacred Heart Cathedral dalam mengukur perpaduan dalam kalangan remaja di Sibu Jaya. Dapatan bagi objektif pertama menunjukkan jenis-jenis aktiviti keagamaan Yukin di Gereja Sacred Heart Cathedral dalam mengukur perpaduan dalam kalangan remaja di Sibu Jaya. Yang paling dominan ialah aktiviti nyanyian lagu rohani. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam mendapat 30 ya daripada responden yang bersamaan dengan 100%. Bagi dapatan objektif kedua menunjukkan kepentingan aktiviti keagamaan Yukin di Gereja Sacred Heart Cathedral dalam mengukur perpaduan dalam kalangan remaja di Sibu Jaya. Yang paling dominan ialah mengukur semangat kekitaan dan mengukur sikap kerjasama antara remaja. Ini dikatakan demikian kerana telah mendapat 27 setuju dari responden yang bersamaan dengan 90% dan mendapat tafsiran min tertinggi iaitu 2.9. Okey, baik, Dona. Kalau kita lihat pada hari ini, pada zaman moden ini, okey, ramai golongan remaja tidak kira dalam mana-mana agama sudah mula menjauhkan diri daripada rumah ibadat. Okey, kehadiran mereka ke rumah-rumah ibadat ini semakin berkurangan. Ini membimbangkanlah. So, apakah langkah yang boleh dilakukan oleh pihak pengurusan institusi agama bagi menarik minat golongan-golongan remaja dan golongan muda untuk datang menghadirkan diri ke rumah ibadat, terutamanya dalam konteks yang kamu adalah gereja? Institusi keagamaan boleh mengadakan kem remaja yang berkaitan dengan agama seperti yang saya katakan adalah youth camp yang melibatkan pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan rohani ataupun keagamaan, seperti nyanyian lagu rohani, Bible sharing iaitu perkongsian isi kandungan Alkitab, dan melakukan aktiviti sosial terpusukan income. Perpaduan adalah elemen yang sangat penting dalam negara kita yang berbilang bangsa, agama. Apakah impak kepada masyarakat sekiranya perpaduan dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini luntur? Pada pendapat saya, jikalau perpaduan dalam kalangan masyarakat semakin luntur, ianya akan menyebabkan berlakunya pergaduhan ataupun berlakunya perselisihan faham antara pelbagai kaum yang boleh mencetuskan apa-apa isu-isu sensitif yang berlaku. Akhirnya membawa negara kepada ketidakstabilan. Okey, terima kasih. Thank you.